seseorang yang nak meletakkan nilai kasih dan juga sayang Allah Subhanahu wa taala, haruslah meletakkan nilai ketaatan berbalik kepada kedua ibu dan ayahnya. Maka berbalik kepada hadis yang keempat, yakni hadis yang keempat pada menyatakan tetap berbakti meskipun orang tua zalim. Bagi faham pada kita, kata musannif, muallif menyatakan apa dia? Macam mana sekalipun mak dengan ayah kita ni buat benda-benda yang jahat atau buat benda-benda yang mungkar, ataupun nak bagi faham kepada kita konsep kita hari ni, sekalipun mak ayah kita ni masuk dalam penjara sekalipun, maka meletakkan kata mengarang kita kena buat baik. Gitu. Baik. Dan tanya kita faham betul-betul. Tetap berbakti ni adalah hormat kita kepada mak dan ayah. Berbalik dalam hadis, حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلامة عن سليمان التيمي عن سعيد الغيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يسبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أقضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه خيل وإن ظلمه قال وإن ظلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni daripada Hajjaj menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hamad yakni Abdullah ibn Salamah menyampaikan kepada kami daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Sa'id Al-Qaisi, daripada satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berbalik, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ni, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni setiap muslim, nampak tak? Setiap muslim yang masih memiliki ayah dan juga ibu, tu, dan keduanya muslim, lalu ia berbakti kepada keduanya. Makna kata hak pertama, Rasulullah pesan kat kita, setiap kita ni yang ada mak dan juga ayah, perlulah meletakkan nilai berbakti kepada mak dan ayah. Sebab apa? Bila kita buat berbakti, bermaksud kata ulama, kita menghormati mak dan ayah, kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang anak untuk menjaga mak dan ayah. Maka di sini kita kena harap satu benda, ya. Buat apa-apa sekalipun kat mak ayah, hantar duit setiap bulan, tolong mak ayah waktu sakit, maka hak yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni hanya saya mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat, tuan-tuan, mak, tolong mak dengan ayah, berbakti dengan mak dengan ayah tanpa mengharapkan redha Allah taala, bagaimana amalan kita itu nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang ada mak dengan ayah, kata Rasulullah, dia jaga betul-betul mak dan ayah dia, dia niat dia kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membuka kat dia 2 pintu syurga. Ni bukan saya cerita, tapi Rasulullah lah. 2 pintu syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni pintu syurga apa? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membukakan 2 pintu syurga baginya, dan jika tinggal satu orang tua,
maka dibukakan baginya satu pintu syurga. Anda kata kalau mak seorang meninggal ni tuan-tuan, Allah akan buka pintu satu syurga kat kita. Satu je pintu syurga. Kenapa tak dua? Seorang dah meninggal dah. Maka nak bagi faham kepada kita dalam konteks hadis ni, sambung sikit ni tuan-tuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jika sampai kita ni duk tolong mak dengan ayah kita sehingga kan kita buat kemarahan kepada mak dan ayah kita, salah satu antara keduanya, mak kita duk bagi marah, ayah dengan mak ni kita kadang-kadang bagi marah kat mak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan meredainya hingga orang tua dia meredai apa yang dia buat. Allahu akbar. Nak bagi faham apa dia tuan-tuan, ayat-ayat ibu, kita bagi sakit hati mak ayah kita, Allah tak akan redha sampai bila-bila, sehinggalah mak dengan ayah kita redha asbab daripada perbuatan kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, sekalipun keduanya menzaliminya, maka beliau menjawab, sekalipun keduanya menzaliminya. Baik, nak dipaham pada tuan-tuan, wa in zalamahu wa in zalamahu, sekalipun mak ayah kita ni menzalimi kita, buat benda-benda yang tak baik kat kita, pukul kat kita. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah SWT, tuan-tuan tengok ada satu video baru ni viral kan. Satu orang perempuan dengan lelaki kena tahan dulu tuan-tuan, reman kot tak salah saya, kena tahan kat lokap sebab pukul anak. Betul tak? Betul tak? Kalau tuan-tuan tahu, laki tu seorang, laki ke tomboy saya tak tahu lah, dan ada tomboy dalam tu lah video tu, tomboy Singapura tuan-tuan, orang Singapura, Cina, yang perempuan tu pula Melayu, orang Islam, pukul anak tersebut sampai dengar kat jiran tetangga tuan-tuan. Baru faham lepas tahu betul-betul yang sebetul-betulnya laki perempuan tu dah bercerai dengan laki tu, dan perempuan tu dapat hak penjagaan untuk anak dia, dan sehingga kan dia tak jaga anak dia dalam keadaan yang baik, sehingga mendera jiran tetangga dengar tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar macam tu tuan-tuan, kita buat apa? Kita confirm, kita call polis. Sebab apa? Sebab kita nak apa dia, yang mana budak tersebut selamat. Habis betul jadinya tuan-tuan, tengok video ni, barulah ayah dia berdiam. Mungkin duk fight kat mahkamah tuan-tuan. Pok memang takkan dapat. Kalau tuan-tuan tahu, pok memang takkan dapat. Kalau bercerai, suami isteri ni, anak dia akan pergi kat mak tu. Sampai umur 13 tahun, dia boleh fikir ada waras, dia boleh fikir pilih. Nak pergi kat mak boleh, pergi kat ayah boleh. Kalau nak duduk dengan ayah, tak ada masalah benda tu. Tapi jadinya problem tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ni disebabkan perkara tersebut. Contohlah balik dalam hadis ni, Nabi SAW, sekalipun mak ayah kita ni bertindak zalim kat kita, tidak zalim sekalipun, contohlah tuan-tuan, ayah-ayah ibu, sekalipun budak tersebut nanti besar, dia tahu yang mak dia tu pernah pukul dia, pernah dera dia, masuk dalam penjara, keluar dari penjara, keluar, maka perlu tak dihormat kepada mak dia? Ya, sebab tu mak dia. Boleh faham? Ya, ibu. Sekalipun kalau kita pegang satu ya, balik dalam hadis Nabi SAW, kulli bani Adam khata'u wa khairul khata'i at-tawwabun. Tuan-tuan, ayat-ayat ibu, subhanallah, kita semua ni tak terlepas daripada dosa dan kejahatan. Betul tak betul? Dan bila tak terlepas daripada dosa dan juga kejahatan, bila seseorang manusia dia dah buat jahat, dia minta ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa dia ni itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak ampun itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang melihat jangan menghukum. Sebab apa? Jangan nak buat kerja Allah taala. Allah yang akan bagi pengadilan kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada hamba dia. Siapa dia? Manusia, anak dia buat benda yang tak baik. Maka kita ni tuan-tuan, subhanallah, cara mak dia tu memang tak betul lah. Kalau kita tengok daripada segi perbuatan, akhlak dan juga pelakuan, kita kalau tak suka dengan satu orang manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jangan hina tubuh badannya.
tapi meletakkan tak suka kepada perbuatan dan juga akhlak dia. Kita hari ni sekali perbuatan, sekali dengan tubuh badan dia pun kita, ataupun lagi faham pada kita tuan-tuan hari ni, body shaming. Habis tuan-tuan, tak salah, salah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, ibu ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bagi faham kepada kita dalam hadis ni, fiqh al-hadis, berkaitan hadis ni. Yang pertama, yang kita ada ni syarah takhrij, berbakti kepada mak dengan ayah ni adalah satu jalan untuk kita meletakkan nilai syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita buat apa doa tuan-tuan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita doa nak masuk dalam syurga, perkara yang pertama, hak-hak yang pertama, kawan dengan mak dengan ayah mana boleh penting ni? Mak dengan ayah. Ni Rasulullah kata, bukan saya abang anda. Kawan dengan mak dengan ayah penting lagi. Contoh ayat-ayat kita hari ni berbeza pendapat. Bila beza pendapat ni apa? Keluar mak mertua dengan mak sendiri. Mana penting ini tuan-tuan? Dua-dua penting. Sebab tu mak tu adalah tanggungjawab sama-sama. Boleh faham tuan-tuan? Ibu ayah dimuliakan oleh Allah SWT. Tengok mana yang keperluan, maksudnya mana yang paling penting. Contoh, mak mertua ni ajak pergi rumah. Contoh tuan-tuan, dia tak sakit apa, tapi mak kita ni sakit. Mana yang paling penting? Mak kita dulu. Boleh faham ya ibu? Contoh, mak kita ajak, mak mentua sakit, mana lebih penting tu? Kita pentingkan kepada mak mentua tu. Habaq dekat mak nanti cek mai, nanti barulah selesai mak mentua cek ni baik, baru mak cek pergi rumah mak. Nampak ni tuan-tuan? Yang ni nak pergi faham dah. Hablum minan nas kita tersebut, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan manusia sangat-sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Tapi kalau hari ini, kalau tidak boleh meletakkan nilai, apa dia orang panggil, muafakat, ataupun perkara-perkara yang boleh meletakkan pergaduhan sehingga menyebabkan bergaduhnya suami dengan isteri disebabkan mak dan ayah, itu jadi permasalahan yang sangat besar dalam apa? Dalam institusi kekeluargaan. Wa'ayyazubillah min dzalik. Jangan tuan-tuan. Jadi satu kes saya dapat, satu orang anak bergaduh dengan isteri sebab kes pak mentua dengan mak mentua. Boleh faham ya? Gaduh sampai nak bercerai. Itu yang meletakkan ibu ayah dimuliakan oleh Allah SWT. Sekalipun mak dan ayah ni tak baik kat kita, tuduh kita macam-macam, kita berlapang dada. Lapang dada ni maksud dia apa? Masuk telinga dengar, keluar terus. Sebab apa? Bila kita masuk dalam telinga, melekat terus dalam hati, itu yang adanya apa? Sifat hasad, dengki dan juga apa? Dendam. Wa'ayyazubillah min dzalik. Sedek tuan-tuan, ibu ayah, kita semua akan jadi mak dengan ayah. Betul tak betul tuan-tuan? Anak-anak kita nanti ni. Dan kita kena faham, apa yang terbit pada mulut mak kita, setiap ungkapan yang dia keluar tu, kita juga akan keluar satu hari nanti. Sebab apa? Kita juga akan melalui usia yang hari ni dia lalui tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ni, berbakti kepada mak dan ayah adalah satu jalan yang lapang untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep paling mudah, ayah-ayah ibu-ibu nak masuk dalam syurga, jaga hati mak dan ayah. Selesai. Boleh faham ibu ayah? Yang kedua, Ustaz, kalau kami tak ada mak dan ayah, doa pada mak dan ayah yang berada di alam barzah Allah SWT. Ya Allah, aku ada mak dengan ayah, ya Allah. Mak dengan ayah aku dalam keadaan dah masuk di alam barzahmu, ya Allah. Maka kau luaskan kubur mak dengan ayahku, ya Allah, seluas mata memandang, ya Allah. Tempatkanlah ya Allah duduk di kalangan orang yang as-siddiq, orang yang benar, ya Allah, orang yang saleh, para alim ulama, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang tuan-tuan, doa tu sangat penting. Yang kedua, apa dia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menderhaka kepada mak dan ayah dia, subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka tempat dia. Tak jaga mak dan ayah, bagi sakit hati dengan mak ayah ni tuan-tuan, maka neraka tempat kita. Maka berbalik, kadang-kadang kita terlepas kata, kadang-kadang kita tertinggi suara dengan mak dan ayah kita. Kita doa mudah-mudahan mak dan ayah kita ni tuan-tuan, dia takkan terasa dengan kita. Terasa sekalipun zat ya tuan-tuan, maka dia maafkan. Itulah orang tua tuan-tuan.
Dia macam mana pun terasa, dia maafkan kita. Begitu kita juga kalau kita dengan anak-anak kita, terasa kita macam mana pun. Sebab apa? Sebab dia adalah anak kita. Jangan sampai menzalimi anak kita sehingga kan kita tak redha dengan apa yang dia buat. Tuan-tuan jaga tuan-tuan. Tak redha dengan anak kita, hidup anak kita takkan tenang sampai bila-bila. Tuan-tuan kena letak pada setiap ungkapan mulut kita, lidah kita hari ini adalah doa. Tak ada tabisan dah tuan-tuan. Terus kepada Allah SWT, direct kepada Allah. Allah akan terus turun kepada anak kita. Tu kena jaga tuan-tuan. Sekalipun anak kita ni tak cerdik macam anak-anak yang lain tuan-tuan, kena faham satu ya, Allah bagi anak kita macam tu pasti ada hikmah yang kita sendiri tak tahu tuan-tuan. Maka tidak meletakkan perkara kita anak-anak jiran kita ni cerdik more tuan-tuan. Anak kita yang tak cerdik, tak apa tuan-tuan, terima, tak apalah. Anakku macam ni pun dia tahu juga jangan haji aku. Nampak ni tuan-tuan, dia tahu juga. Tanya mak makan tak lagi hari ni, alhamdulillah. Tuan-tuan tak seronok ke buat tu tuan-tuan. Dia tak boleh bagi kat kita duit ni, tapi dia tanya khabar kita, tu pun dah syukur dah tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan, saya pernah jumpa satu orang gelandangan tuan-tuan. Ada satu orang pakcik, umur lebih kurang 60 tuan-tuan. Dia duduk ni tuan-tuan dekat Masjid Kapitan Keling tuan-tuan. Dia minta duit ni tuan-tuan. Saya tanya satu ke dia, pakcik tak ada mak ayah ke? Saya tanya, pakcik tak ada anak-anak ke? Dia kata ada ustaz, ada 2 orang. Tuan-tuan bayang. Dia kata ustaz, kebahagiaan dalam hati ni ustaz bukan duit ringgit ustaz. Dia abang anak lagi. Kebahagiaan yang betul-betul saya perlu ustaz adalah anak saya, kau saya, pak sihat tak? Pak duduk kat mana? Tuan-tuan, 2 orang anak dia ni tuan-tuan, semua je baik-baik. Saya tanya awak pakcik duduk kat sini, awak tak duduk kat rumah? Saya tak ada kawan ustaz nak bercakap ustaz. Saya duduk kat sini ramai. Tuan-tuan pergi Masjid Kapitan, duduk gelandangan tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Boleh menyembang dari bawah tuan-tuan. Serupa jiran dekat tuan-tuan. Tak ada apa langsung. Orang cakap apa? Benteng ke? Orang panggil apa? Tak ada tembok pun boleh duduk sembang macam kawan-kawan tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu nak abang pada ayah, jangan menzalimi anak kita sehingga kan anak kita nak buat apa pun tak lepas asbab daripada apa? Mulut yang tidak meredai apa sahaja anak kita buat. Allahu Akbar. Boleh ayah nak ibu? Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam habaq kepada kita pada hadis ni. Redha Allah itu adalah bergantung pada redha ibu dan ayah. Itu berbalik. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, yang mana sewaktu mana dia bertanya kepada Rasulullah, hadis yang pertama kita baca sebelum ni tuan-tuan. Ada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud tanya, ya Rasulullah, apa dia benda yang boleh menyatakan Allah kasih dan juga sayang kepada kami? Subhanallah, apa dia kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, nak meletakkan nilai kasih dan juga sayang seseorang tu kepada Allah, Allah kasih kat dia terus, summa birru walidaini. Kamu sayang kepada mak ayah, kamu letakkan kebaikan kepada mak dan ayah, maka Allah akan redha setiap apa yang kamu buat kepada mak dan ayah, dan syurga untuk kamu, dan juga Allah akan haramkan kamu untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang keempat, apa dia lagi tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ni cerita apa? Jadi hadis ni apa? Tetap berbakti meskipun mak dengan ayah kita ni buat benda yang tak baik kat kita. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah hukumnya wajib, bukan sunat. Bila wajib itu adalah meletakkan segala apa yang mak ayah kita ni jahat lagu mana sekalipun. Mak ayah kita ni dulu ni, cerita dia saya pernah dapat tuan-tuan, ada satu orang pelajar lelaki, mak dan ayah dia, mak penagih darah tuan-tuan, ayah pernah bunuh orang tuan-tuan, masuk penjara. Mak confirm dah masuk penjara, masuk ADK keluar. Dan dia tanya kat saya, ustaz, patut tak saya hormat mak ayah saya? Dah dia buat benda-benda yang jahat. Yes. Macam mana sekalipun tuan-tuan, zalim macam mana pun mak dengan ayah kita, dia tetap mak dengan ayah kita. Sebab meletakkan nilai apa? Redha Allah itu adalah redha pada ibu dan ayah. Jahat macam mana sekalipun, dia juga adalah hamba Allah. Jahat macam mana sekalipun, dia juga patut diampunkan dosa-dosanya. Sebab apa? Kita semua tak terlepas daripada dosa dan juga kejahatan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu dan yang terakhir, dalam hadis ni Nabi SAW highlight kepada kita, walaupun hadis ini yang saya nak baca ni tuan-tuan dhaif. Dhaif ni maksud dia perawi dan juga periwayatan dia terputus, tidak ada masalah. Sebab berbalik, kalau kita tengok Al-Imam An-Nawawi kata apa? Sekalipun hadis yang kamu dengar adalah dhaif, tidak mengapa untuk kamu beramal, dan jangan kita bawa hadis yang dhaif ni untuk kita berbalah sama-sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau belah berak ni bagus tuan-tuan, tak ada masalah, sebab meletakkan pegangan yang kuat ahli sunnah wal jamaah. Ni orang berak betul, sungguh tuan-tuan. Belah Penang Kedah ni, Kedah kiri, Penang ni saya tak berani nak abang tuan. Itu yang saya boleh cakap. Dia ada akidah di sunnah wal jamaah, tapi ada sikit orang cakap lubang-lubang yang sikit-sikit ni. Ada orang panggil nak abang apa? Sufi tuan-tuan. Sufi ni orang panggil apa? Nak dipaham? Wahabi. Tak ada masalah, Wahabi tak apa. Yang jadi masalah Wahabi yang menjatuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak mengikrarkan 4 mazhab. Bahkan kalau kita pegang Muhammad bin Idris Al-Imam Al-Syafi'i kita, dia pun boleh panggil apa dia? Syafi'i ya tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Kita adab kita kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat, orang-orang yang faqih, ibu ayah, kena meletakkan satu gelaran yang hebat untuk meletakkan nilai adab kita kepada siapa? Alim ulama. Begitu juga kita mengangkat Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa angkat Sayyiduna Nabi? Sebab tu adab kita sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka meletakkan apa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tidak mengapa kalau kita juga bergaduh tuan-tuan benda-benda yang furuk, maka kita juga seperti mereka. Sebahagian ulama menyatakan sedemikian. Baik, selesai hadis yang keempat.